Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahari bin Muhammad Noor, Jurutera Jabatan Kejuruteraan Majlis Pembenaran Rampanjaya. Untuk projek laluan pejalan kaki berbumbung serta kerja-kerja berkaitan di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Pandan Indah, Jalan Pandan Ilmu. Ianya dibina bertujuan untuk menyediakan ruang pejalan kaki berbumbung untuk para pelajar, untuk menjamin keselamatan dan keselesaan para pelajar lah semasa hadir dan pulang daripada sekolah. Jadi untuk laluan pejalan kaki ini, ia menelan belanja berjumlah 409,501 dan dengan tempoh kerja bermula pada 2 hari bulan Disember 2025 sehingga 18 April 2026, dengan tempoh kerja selama 18 minggu. Dan kos penuhnya dibiayai oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pembinaan laluan pejalan kaki ini pada asalnya adalah permohonan daripada PIBG SMK Pandan Indah untuk tujuan penggunaan pelajar di hadapan sekolah sementara menunggu ibu bapa mereka, yang mana sebelum ini laluan pejalan kaki sedia ada tidak mempunyai bumbung, mengurangkan kesesakan lalu lintas yang senantiasa berlaku ketika waktu puncak, terutama pada tengah hari dan petang. Terima kasih kepada MPHJ, dan manfaatnya amat penting kepada kami di SMK Pandan Indah ini, terutama untuk anak-anak murid, di mana tempat tersebut menjadi tempat mereka turun dari kenderaan, ada yang dihantar oleh ibu bapa mereka, dan begitu juga waktu tengah hari dan waktu balik. Dan manfaat ini begitu penting terutama waktu hujan. Waktu hujan, inilah tempat untuk anak-anak kami berteduh untuk menunggu mak bapa ataupun kenderaan yang mengambil mereka untuk balik ke rumah. Beri kemudahan kepada anak-anak sekolah ini untuk apabila balik daripada sekolah lah di luar kawasan. Saya banyak-banyak terima kasih lah kepada pihak MPJ yang memberi kerjasama kepada pihak sekolah. Satu projek yang bagus untuk warga-warga sekolah. Pada pendapat saya, projek ni memang sangat-sangat bagus. Audio